Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Hari ni aku nak cerita pasal Alza, alright? Dia punya sound system. Dia punya sound system. Okay, untuk Alza kalau AB ni, right? Kalau AB dia ada depan ada, biasalah depan ada 2 speaker. Kalau depan pun tak ada, kereta apa teman sekarang kan. Depan ada 2 speaker. Aku lampu sikit. Ni bukan malam, ni pagi. Itu ada 2 speaker, 1, 2 depan. Lepas tu dia ada Twitter kot. Situ ada 2, salah satu. Right. Lepas tu belakang kejap. Kita ada family macam ni. So belakang ada lagi 2. Kat sana satu, sana pun ada. Dekat belakang ni aku tak sure. Tengok sekejap. Belakang sini ada lampu. Belakang sini macam ada dalam kereta aku ni. Sorry guys, kereta family Utilitika macam ni Kereta aku pun ada. Right. Dia ada 5 je. Okay, 5 saja speaker. Right, ada 5 je speaker. Okay, ada 5 saja speaker. So total ada 5 saja speaker untuk kereta ni. So aku nak bagi korang dengar. Right, nak bagi korang dengar dia punya sound dia. Okey ke tak okey? Sekejap. Okey. Alamak, dia tak. Okey, boleh. So maksudnya aku sekarang rakam phone. So korang boleh control dia punya sound kat sini. Dia akan keluar situ. Okay. Setting bass. Korang boleh set kat sini. Dia boleh set. Boleh balance. Okay, yang ni untuk sambil-sambil dengan lagu sambil-sambil dengan lagu non copyright ni. Aku harap-harap right. Aku tukar agak sikit. Okay, sound dia pada aku okey lah. Aku bukanlah jenis yang pentingkan sound. Ada bass lah, apalah, tak, aku rasa biasa je. Sebab aku bukan duduk dalam kereta 24 jam kan. Jadi duduk dalam kereta ni ada dengar. So pada aku okey lah, daripada aku nak membazir duit tukar Twitter, tambah sound system lain pun okey lah. Alright, itu pendapat aku. Okay, apa aku cerita kat sini, dia punya sistem sound dia, sistem audio dia, right? Kat sini kita boleh, pertama kita cakap dulu awal, kita boleh control dia punya macam biasalah, dia punya treble, mid dan juga dia punya bass kan. Kalau kau adjust kat sini lah, right? Kemudian dia ada balance fader ni, kita boleh balancekan dia punya speaker. Contoh kalau macam orang rumah kau mengamuk, nak suruh sound tu perlahan, kau boleh bawa ke depan lah. Okay, hanya kau je yang dengar. Kalau orang sebelah kiri kau pun tak nak dengar, kau boleh bawa ke sini. Jadi speaker yang sebelah kanan saja yang bunyi. Okay, kalau macam sebelah sini, speaker yang kiri saja bunyi. Right, nampak tak? Ada beza tak? Ada kan? Right, so yang ni belakang, speaker 2 belakang tu lah. Okay, so sama kat belakang pun boleh setting macam tu. Right, itu balance fader. So kalau kau nak balance kat tengah lah. Right. Okay, kemudian apa lagi ada? Equalizer preset. So kat sini dia dah bagi template lah. Kalau macam kau nak tukar kepada pop ke klasik ke rock ke apa ke kan, kau boleh lah.
kalau dia dah ada template kat sini, jadi dia akan follow kau punya tu je lah. Okay, kalau macam raw, nampak dia punya e-hop kan, dia punya pitch tinggi sikit. Kalau nak clarity mungkin rock lah kot, aku tak tahulah, aku bukan orang muzik. Okay, kemudian apa lagi? Volume ni kita boleh control phone call punya volume, kita boleh control phone alert punya volume. Yang ni kau boleh control. Contoh kalau ada kau tengah drive, ada call masuk, so kau boleh control kat sini. Right, aku slowkan sikit aku nak bagi korang dengar dia punya muzik. Okay, kemudian speed dependent volume control. Speed dependent ni bermaksud kalau kau contoh aku pun tak try sebenarnya. Okay, kita boleh try lah kot lagi. Okay, kemudian system beep, AM active, RDS setting, 6 channel with current band. Lagi ada system beep ni berapa? Tu lah. Ada benda kat yang aku tak explore. Yang ni dia punya beeping dia kan. Right, kemudian AM active, ni automatic active, RDS setting, alternative frequency dan sebagainya. Radio text pun kita boleh setting kat sini. Okay, so itu bahagian dia punya sound dia, right. Dan ini kita nak pair lah. Contoh kita nak pair dengan phone kan, kita pair dengan phone jap kan, phone kita boleh pair, right. Lepas tu apa lagi setting ada macam-macam lah sebenarnya. Okay, display, kita nak mode auto ke nak apa ke, dia akan auto brightness Okay, kalau wallpaper mode, clock type analog, wallpaper, select wallpaper, ada bagi kat sini. Yang ni untuk wallpaper kau punya head unit ni. Dan contoh ni tukar kan. Okay, nanti dia keluar lah yang tu. So sini untuk set. Lepas tu kontras. Okay, untuk set kontras, brightness dan sebagainya boleh set kat sini, tak ada masalah. Scroll through steering wheel control. Lock keypad while driving, pun boleh juga nak lock, tak ada masalah. Kau boleh lock kan. Lepas tu apa lagi? Sekejap. Okay, itu ya setakat ni yang aku nak tunjuk tentang dia punya sound system. Dia punya sound system. Kita kuatkan sikit. Kau dengar. Dia boleh adjust lagi sebenarnya, ikut kepada korang punya minat lah kan. Nak bagi bass tinggi ke apa ke, boleh adjust. Okay tu kan, nak tukar dah. Okay guys, itu saja aku nak tunjuk pada pagi ni. Berapa bulan ni 28 lah 28 Februari 2026. Okay, bersamaan dengan 7 Ramadan kot. Right, okay, kita jumpa next video. Okay, pada aku dari segi audio sistem dia dah okey lah. Cukup lah kan. Kau bawa family car, bukan kau bawa sport car kan. Jadi bukan nak salah dia, maksud aku dah sedap lah, dah okey lah. Right, okay, tapi tak ada masalah kalau korang nak tukar head unit ke nak tukar itu, korang punya poket, korang punya fikir lah. Right, okay, kita jumpa lagi next video. Okay, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Butang subscribe tu free saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.